ambil hal ini, nasihat saya pada saya diri sendiri sebelum saya menasihatkan tuan-tuan. Agama ini ialah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Bagus ataupun tidak bagus hubungan kita dengan Allah, Allah sahaja yang maha mengetahui. Nampak macam selalu contoh yang saya buat dan tak pernah saya berhenti contoh itu. Dalam majlis ni saya bercakap agama, macam saya lah yang bagus. Itu pada pandangan mata tuan-tuan dan mata kamera yang ada ni. Di sisi Allah, Allah lebih mengetahui siapa yang baik di sisinya. Belum tentu yang mendengar lebih baik daripada yang bercakap. Belum tentu yang bercakap lebih baik daripada yang mendengar. Belum tentu yang mendengar kurang kasih sayang Allah dibandingkan yang bercakap. Betapa ramai yang bercakap seperti saya bercakap. Tuan-tuan mendengar perkataan-perkataan saya bagai tokoh yang hebat, mungkin tidak ikhlas mana dibandingkan niat tuan-tuan datang ke majlis ini. Maka agama daripada hari awalnya ia datang, ia menekankan suatu hal, mukhlisina lahu, ikhlas hanya semata bulat kepadanya agama. Untuk ikhlas kepada Tuhan itu agama, dia menyuruh kita menyembunyikan banyak amal ibadat kita. Dia menyuruh kita qiyamul lail. Dia suruh kita merendahkan suara ketika berzikir. Dia suruh kita mendiamkan, memberikan sedekah dengan keadaan tidak menunjuk-nunjuk. Kata Az-Zubair Ibn Al-Awwam dalam riwayat Abi Shaybah, sebahagian menghukumnya sebagai marfu', sebahagian memauqufkan hadis ini pada Az-Zubair saja. Barangkali dia mauquf lebih dekat. Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amali salih falyaf'al. Sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk ada baginya perkara tersembunyi daripada amalan salih, maka buatlah. Maka tak ada orang wali pergi tepuk dada, saya lah wali. Tak ada. Orang-orang yang saleh berusaha menyembunyikan ibadah mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tengah malam bangun salat. Pada ketika orang tak tahu, isterinya pun tak tahu, dia bersedekah pada orang lain. Dan ingatan untuk saya dan tuan-tuan juga, kelazatan ibadah yang sebahagian besar manusia hilang walaupun dia banyak melakukan ibadah, kerana ia cuba menunjuk-nunjuk dalam ibadahnya, sehingga ia tidak solid dan bulat hanya pada Allah. Terutama pada zaman media sosial ini, semua orang nak cerita ibadat dia. Barangkali Fir'aun pun terkejut. Abdullah bin Ubay bin Salul pun terkejut. Orang boleh semayang tahajud buat rakaman siaran langsung. Kerana hal ini tidak terbayang. Para ulama salaf salat malam menangis, pada isterinya pun dia sembunyikan, dia menangis. Para tabi'in Hasan al-Basri dan berbagai-bagai lagi meriwayatkan bagaimana mereka bertemu dengan para sahabat kaum yang sentiasa berusaha menyembunyikan amalan mereka. Sebab itu generasi yang terbaik dalam beragama, generasi siapa? Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Tak ada generasi terbaik, amalan terbaik di Perlis, di negeri, tak ada. Kita tak pernah dakwah. Saya bukan contoh terbagi tuan-tuan. Nabi dan para sahabat contoh. Kalau satu hari tuan-tuan lihat saya melakukan salah, saya salah kalau ia salah daripada kitab dan sunnah.
Saya tidak maksum. Saya bukan ditabalkan oleh Tuhan. Dalam erti kata pertabalan seperti para nabi yang diangkat menjadi mufti. Manusia mengangkat saya menjadi mufti. Kita mau agama yang mukhlisina lahuddin. Ketika kita berdakwah hanya kepada Allah. Ia bukan saya. Kita hanya penyampai sahaja bagi agama ini. Dan inilah yang kita tegaskan dalam semua kuliah pengajian kita. Kita kata ikut salaf, ikut para ulama, ikut sahabat.